Pada tahun 1826, rakyat negeri Kedah telah menyaksikan sebuah perjuangan menentang penjajah Siam yang dipimpin oleh Tunku Kudin. Perjuangan ini bermula apabila Kesultanan Kedah telah diserang secara mengejut pada 12 November 1821 oleh Kerajaan Siam. Ramai masyarakat Kedah yang kerugian nyawa dan harta benda sepanjang penaklukan Siam yang bermula dari tahun 1821 hingga 1842 ini. Perang yang terjadi antara orang-orang Melayu Kedah dengan tentera Siam sewaktu penaklukan ini lebih dikenali sebagai Perang Musuh Bisik. Setelah Kedah ditawan, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah dan segala isi istana sempat mengundurkan diri ke seberang perai. Malangnya, pihak British telah menandatangani satu perjanjian dengan Siam pada tahun 1826. Menurut perjanjian tersebut, British mengiktiraf kedaulatan Siam terhadap Kedah dan British juga akan menyekat sebarang usaha daripada Sultan Ahmad Tajuddin dan para pengikutnya daripada menyerang Kedah. Bagi memulihkan semula maruah dan kedaulatan Kedah, Tunku Kudin atau nama sebenarnya Said Zainal Abidin, iaitu anak saudara kepada Sultan Ahmad Tajuddin, telah melancarkan kempen ketenteraan pada tahun 1826 untuk merampas kembali Kedah daripada cengkaman Siam. Rejim Siam pernah meletupkan rumah Tunku Kudin untuk membunuhnya. Walaupun beliau terselamat, namun isteri serta anak-anaknya telah terkorban. Peristiwa ini telah membangkitkan lagi semangat dan dendam kesumat beliau terhadap Siam. Serangan mengejut ke atas kubu Siam di kota Kuala Kedah telah dilakukan oleh beliau bersama Tunku Sulaiman, Tunku Long Putih dan para pengikut mereka. Serangan tersebut walau bagaimanapun telah digagalkan oleh Siam. Pada tahun 1829, Tunku Kudin sekali lagi telah memimpin rakyat Kedah untuk bangkit bagi mengusir pihak Siam. Namun demikian, Tunku Kudin dan orang-orang Kedah masih belum mencapai kemenangan. Tunku Kudin menghimpunkan orang-orang Melayu untuk berjuang menentang Siam sekali lagi pada Januari 1830. Kali ini, beliau telah berjaya mengumpulkan seramai kira-kira 5,000 orang Melayu kerana ramai rakyat Kedah mahu menyertai perang jihad tersebut. Akhirnya pada 24 April 1831, kota Kuala Kedah yang sebelumnya berada dalam genggaman tentera Siam telah berjaya ditawan oleh Tunku Kudin dan para pengikutnya. Rejim Siam telah melarikan diri ke Aloganu, salah satu markas kuat mereka. Orang-orang Melayu berjaya memberkas kira-kira 30 orang tentera Siam dan mereka diseksa sehingga mati. Kemenangan Tunku Kudin bersama rakyat Kedah merampas semula kota Kuala Kedah telah diketahui oleh Raja Ligo. Raja Ligo mengerah 7,500 orang tentera Siam dengan 3,000 ekor gajah perang untuk menyerang Kedah sebagai balasan dendam. Sementara itu, pihak British yang memberi bantuan kepada tentera Siam dalam pertempuran ini telah mengisytiharkan sesiapa yang membantu pasukan Kedah akan dianggap sebagai lanon dan akan dikenakan hukuman. Pasukan Tunku Kudin telah bermati-matian mempertahankan kota Kuala Kedah, tetapi akhirnya mereka dapat dikalahkan dan Tunku Kudin bersama para pengikutnya telah mati syahid. Terdapat kisah yang menyebut bahawa beliau telah membunuh diri kerana enggan ditawan Siam. Kemudian, pihak Siam telah memenggal jenazah Tunku Kudin dan kepalanya telah dipersembahkan di hadapan Raja Ligo. Dalam peperangan yang berlangsung lebih kurang 5 bulan tersebut, dipercayai seramai 700 orang tentera Siam telah terbunuh dan 1,500 orang pahlawan Kedah telah gugur syahid. Kira-kira 4,000 hingga 5,000 orang Melayu Kedah telah ditawan setelah kota Kuala Kedah jatuh kembali ke tangan Siam. Syahidnya Tunku Kudin dalam mempertahankan kedaulatan bangsa Melayu telah sampai ke telinga seluruh rakyat Kedah dan dikenang oleh masyarakat Melayu Kedah sehingga sekarang. Sifat kepahlawanan Tunku Kudin menentang penjajah wajib kita jadikan tauladan. Janganlah kita meminta bantuan daripada musuh negara untuk menentang musuh negara yang lain kerana kelak mereka akan berpakat antara satu sama lain untuk menyerang kita. Jadi,
umat Islam khususnya bangsa Melayu harus berusaha meningkatkan iman dalam diri agar hati kita tidak mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi barat yang memesongkan akidah. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dan Facebook KMN Box. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zahir bin Zuhairil dari kelas Bahasa Melayu C, ambilan Ogos 2024 hingga Julai 2029. Pada video kali ini, saya akan menghasilkan sebuah video bagi tugasan 2 mata pelajaran Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-21, kod kursus SJHK 3203. Di mana pada video kali ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah di Kedah, iaitu Perang Musuh Bisik di mana melibatkan Kedah dan Thailand atau lebih dikenali sebagai Siam. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kita punya sesi pengupasan pada hari ini, boleh tak Puan ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Perang Musuh Bisik ini di Kedah? Okey. Perang Musuh Berbisik bermula pada tahun 1821, di mana perang ni merupakan perang yang paling lama dalam sejarah tamadun Melayu. Mengambil masa lebih kurang 21 tahun, iaitu daripada 1821 sehingga 1842. Okey, perang ni terjadi ketika zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin. Sultan Ahmad Tajuddin merupakan Sultan yang mempunyai hubungan yang baik dan rapat dengan Raja Siam. Hal ini kerana Sultan Ahmad Tajuddin pernah beberapa kali memberi bantuan peperangan kepada Raja Siam terhadap penentangan di antara Siam dan Burma. Waktu ketika itu ialah zaman di mana Siam sedang berperang dengan Burma. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin banyak memberi bantuan kepada Raja Siam. Sehingga kan Raja Siam memberi gelaran dan jawatan yang tinggi kepada Sultan Ahmad Tajuddin, iaitu gelaran Chow Praya. Chow Praya merupakan satu gelaran dan juga jawatan yang tinggi bagi kerajaan Siam ketika itu. Dan hal ini menyebabkan Raja Ligor tidak berpuas hati terhadap Sultan Ahmad Tajuddin. Jadi disebabkan rasa tidak puas hati Raja Ligor terhadap Sultan Ahmad Tajuddin, Raja Ligor memfitnah Sultan Ahmad Tajuddin. Raja Ligor memberitahu Raja Siam bahawa Sultan Ahmad Tajuddin ingin memberi bantuan kepada Burma. Jadi Raja Siam ketika itu tidak berpuas hati dan mempercayai Raja Ligor. Maka Raja Siam memberi kebenaran kepada Raja Ligor untuk menyerang Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin di kota Kuala Kedah ketika itu. Setelah mendapat kebenaran daripada Raja Siam, maka Raja Ligor bersama angkatan tenteranya berlayar ke kota Kuala Kedah, namun bersama dengan kelengkapan peperangan. Okey, ketika tiba di kota Kuala Kedah ketika itu, tentera Siam hanya memberitahu bahawa mereka ingin mendapatkan bekalan beras untuk berperang dengan Burma. Jadi rakyat Kedah dan juga pembesar Kedah serta Sultan Kedah tidak tahu bahawa mereka datang ingin menyerang kota Kuala Kedah ketika itu. Jadi maka rakyat Kedah membenarkan Siam untuk berlabuh dan memasuki kawasan kampung ketika itu. Setelah memasuki kawasan kampung, angkatan tentera Siam berlega-lega ke kawasan situ dan sebahagian pada mereka telah merosakkan meriam yang terdapat di sekeliling kota Kuala Kedah. Hal ini tidak disedari oleh rakyat ketika itu. Dan mereka kemudian menyerang keseluruhan kawasan kota Kuala Kedah. Setelah ditawan, sebahagian rakyat dibawa ke Siam dan sebahagian lagi masih berada di sana. Sementara itu, tentera Siam pula
menyebarkan serangan dan kawasan jajahan mereka ke kawasan di sekeliling kota Kuala Kedah. Siam terus melancarkan serangan sehingga berjaya menawan sebahagian besar Kedah, kawasan Kedah, sehinggalah tahun 1831. 1831 muncul seorang tokoh sejarah yang sangat penting ketika ini, iaitu Tunku Kudin, atau nama sebenarnya ialah Syed Zainal Abidin, yang merupakan anak saudara kepada Sultan Kedah ketika itu, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin. Tunku Kudin bersama dengan beberapa rakyat yang menjadi angkatannya, sebahagian sejarah menyatakan lebih kurang 3,000 orang, sebahagian dari catatan sejarah menyatakan lebih kurang 5,000 orang. Mereka berusaha mendapatkan kebebasan daripada Siam pada ketika itu. Namun begitu, Tunku Kudin bersama angkatan tenteranya tidak berjaya. Hal ini kerana Siam mendapatkan bantuan daripada Inggeris dan juga British. Jadi sekali lagi penentangan rakyat Kedah ketika ini gagal menewaskan Siam. Okey, namun begitu rakyat masih tidak berputus asa untuk membebaskan daripada penjajahan Siam. Pada tahun 1836, sekali lagi muncul beberapa tokoh sejarah yang berusaha membebaskan Kedah daripada genggaman Siam. Antaranya ialah Tunku Muhammad Saad, Tunku Muhammad Taib daripada Seberang Perai, dan Wan Mat Ali daripada Langkawi. Ketiga-tiga tokoh ini bergabung dengan rakyat Kedah ketika itu untuk menentang penjajahan Siam di Kuala Sungai Merbuk. Okey, penentangan ini, ketika penentangan ini, Siam tewas, tetapi hanya di kawasan sekitar Kuala Sungai Merbuk sahaja. Di kawasan lain masih lagi di bawah genggaman Siam. Okey, kemudian pada tahun 1838, sekali lagi rakyat bekerjasama untuk menentang penjajahan Siam, dan kali ini mereka berusaha untuk melancarkan serangan terhadap kota Kuala Kedah yang ketika itu masih lagi dipegang oleh pihak Siam. Sebahagian catatan sejarah menyatakan bahawa terdapat lebih kurang 300 orang Melayu menentang 70 orang Siam ketika di kota Kuala Kedah. Namun begitu, tentera Melayu tewas. Hal ini disebabkan oleh campur tangan daripada pihak British yang membantu Siam untuk menentang orang Melayu ketika itu. Walaupun rakyat Kedah ketika itu gagal menentang Siam di kota Kuala Kedah, tetapi mereka masih lagi tidak berputus asa untuk lepas daripada jajahan Siam. Jadi mereka masih lagi berusaha dan bekerjasama untuk melepaskan daripada genggaman Siam dan melancarkan beberapa siri penentangan terhadap Siam. Dan tempoh ini berlanjutan sehinggalah 1842, di mana Siam mendapati peperangan ini terlalu lama dan berterusan. Semakin pihak Siam menekan Kedah, rakyat Kedah semakin menentang untuk mendapatkan kebebasan. Jadi dari sini pihak Siam mendapati hal ini mendatangkan kerugian kepada pihak Siam, di mana pertanian padi semakin berkurangan, cukai sukar diperoleh dan perdagangan semakin menurun. Jadi pada tahun 1842, Siam menyerahkan kembali Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin dengan syarat tertentu, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin perlu memberi cukai dan duti. Baiklah Puan, berdasarkan apa yang Puan ceritakan sebentar tadi, apakah yang nilai dan semangat perjuangan dalam perang musuh bisik di Kedah ni? Okey, daripada sejarah perang musuh berbisik ni, kita boleh ambil beberapa pengajaran, terutamanya untuk generasi sekarang lah. Okey, antaranya ialah yang pertama, kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti yang kita lihat, di mana rakyat begitu setia terhadap raja dan berdasarkan keinginan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan, di mana mereka melancarkan beberapa siri serangan terhadap Siam. Walaupun Siam makin menekan, rakyat semakin menentang. Dan disebabkan itulah peperangan ini berlanjutan dalam tempoh yang lama. Jadi hal ini menunjukkan kesetiaan rakyat kepada raja dan juga kerjasama rakyat menentang penjajahan. Okey, itu satu.
Keduanya dari segi keberanian. Tentera Siam merupakan satu kuasa besar, di mana tentera Siam juga mendapat bantuan daripada British dan juga Inggeris yang merupakan juga kuasa besar ketika itu. Jadi ini merupakan gabungan 3 kuasa besar, iaitu Siam, British dan Inggeris. Namun begitu, rakyat Kedah tidak gentar. Mereka berani dan berusaha menentang tentera Siam dengan gabungan Inggeris dan British. Dan mereka melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan tidak berputus asa. Ini menunjukkan keberanian yang wajar dicontohi oleh generasi muda sekarang. Okey, selain pada tu, daripada sejarah Perang Berbisik ini, kita dapati semangat perpaduan dan setia kawan yang sangat tinggi dalam kalangan rakyat Kedah. Sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana Tunku Muhammad Saad mendapat bantuan daripada Tunku Muhammad Taib dari seberang Perai dan juga mendapat bantuan daripada Wan Mat Ali dari Langkawi. Gabungan ketiga-tiga pihak tokoh sejarah bersama dengan angkatan mereka untuk berusaha untuk menentang penjajahan Siam. Dan angkatan ini bukanlah daripada angkatan ketenteraan. Angkatan ini terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti petani, pekebun, dan juga orang kampung dan juga pihak nelayan yang merupakan rakyat ketika itu. Rakyat bersama beberapa tokoh-tokoh sejarah yang saya sebutkan sebentar tadi, mereka berusaha bekerjasama dengan semangat perpaduan yang tinggi. Mereka berusaha untuk menentang penjajahan Siam. Okey, selain pada itu, kita boleh lihat daripada sejarah Perang Musuh Berbisik ini, serangan dan juga musuh yang sebenar kadang-kadang bukanlah daripada melalui serangan senjata. Kadang-kadang ia boleh datang daripada dalam bentuk fitnah. Seperti yang kita lihat, Sultan Ahmad Tajuddin mempunyai hubungan yang rapat dengan Raja Siam. Namun begitu, disebabkan rasa tidak puas hati Raja Ligor memfitnah Sultan Ahmad Tajuddin yang dengan mengatakan bahawa Sultan Ahmad Tajuddin mempunyai hubungan diplomatik dengan Burma dan memberi bantuan kepada Burma untuk menentang Siam. Jadi daripada ini dan hal ini menyebabkan terjadinya peperangan dan perpecahan. Daripada ini kita dapati fitnah dan juga hasutan-hasutan boleh membawa kepada perpecahan dan juga peperangan. Baiklah Puan, terima kasih atas perkongsian maklumat yang amat menarik itu. Seterusnya saya akan mengkaitkan dengan jati diri dan negara madani berdasarkan Perang Musuh Bisik di Kedah. Perang Musuh Bisik di Kedah merupakan satu peristiwa yang membuktikan betapa kuatnya jati diri dan semangat perjuangan rakyat Kedah dalam menentang penjajahan. Rakyat Kedah pada ketika itu menunjukkan jati diri yang tinggi melalui keberanian dan kesetiaan mereka terhadap Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, di mana rakyat tidak pernah hilang semangat untuk menegakkan kedaulatan negeri. Mereka bangkit berjuang walaupun tanpa senjata moden. Ini membuktikan bahawa kekuatan sebenar bukan terletak pada senjata tetapi pada semangat dan jati diri yang teguh. Selain itu, rakyat Kedah juga menunjukkan nilai perpaduan dan tanggungjawab terhadap tanah air. Mereka datang dari pelbagai lapisan masyarakat seperti petani, nelayan dan orang kampung. Namun, mereka bersatu padu di bawah satu tujuan, iaitu mempertahankan maruah bangsa dan negeri. Inilah contoh semangat nasionalisme yang membentuk jati diri rakyat yang berjiwa besar. Seterusnya, jika kita kaitkan dengan konsep negara madani pada hari ini, nilai perjuangan dalam Perang Musuh Bisik ini amat bertepatan dengan prinsip madani yang menekankan kepercayaan, hormat, ihsan dan kasih sayang terhadap negara. Negara madani memerlukan rakyat yang berjati diri kukuh, tidak mudah dihasut dan serta berpegang kepada nilai perpaduan dan tanggungjawab sosial. Oleh itu, sebagai generasi muda pada masa kini,
kita seharusnya menjadikan peristiwa ini sebagai cermin untuk membentuk jati diri yang kuat agar kita tidak mudah terpengaruh dengan fitnah, perpecahan atau anasir luar yang boleh mengugat kestabilan negara. Sebagai kesimpulan yang saya boleh simpulkan di sini, Perang Musuh Bisik di Kedah ni bukan sekadar kisah perjuangan masa silam, tetapi lambang kepada jati diri, semangat kebangsaan dan nilai-nilai madani yang perlu terus disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia demi melahirkan sebuah negara madani yang maju, berdaulat dan berakhlak mulia. Betul. Baiklah, seterusnya saya akan berkongsikan serba sedikit tentang kepentingan mempelajari sejarah dan saya akan cuba kaitkan dengan Perang Musuh Bisik di Kedah. Seperti saudara dan saudari boleh lihat, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi ia adalah cermin identiti bangsa. Melalui sejarah, kita dapat belajar tentang asal-usul perjuangan dan pengorbanan yang membentuk Malaysia pada hari ini. Tanpa memahami sejarah, kita akan mudah hilang arah. Seolah-olah pepatah Melayu pernah mengatakan, bangsa yang buta sejarah seperti pohon yang hilang akarnya. Salah satu contoh yang jelas ialah Perang Musuh Bisik di Kedah yang berlaku sekitar tahun 1821. Perang ini bukan sekadar pertempuran fizikal, tetapi juga perang psikologi dan propaganda yang dilancarkan oleh penjajah, iaitu Siam, untuk memecah belahkan rakyat Kedah. Mereka menggunakan strategi bisikan, fitnah, hasutan dan tipu daya untuk melemahkan semangat rakyat. Namun, masyarakat ketika itu bersatu padu untuk mempertahankan tanah air walaupun tanpa senjata moden dan latihan ketenteraan. Daripada peristiwa ini, kita dapat melihat betapa pentingnya belajar sejarah agar kita sedar bahawa kemerdekaan dan keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan mudah. Ia dibayar dengan nyawa, air mata dan darah pejuang bangsa. Belajar sejarah mengajar kita erti kesetiaan dan keberanian seperti yang ditunjukkan oleh rakyat Kedah yang tidak tunduk walaupun diprovokasi oleh musuh yang tidak kelihatan. Selain itu, sejarah juga mendidik kita untuk berfikir secara kritis dan berwaspada terhadap ancaman luar. Dalam konteks dunia moden pada hari ini, musuh bisik mungkin hadir dalam maklumat palsu, pengaruh media sosial atau budaya ataupun budaya luar yang boleh mengugat jati diri bangsa. Jika kita memahami sejarah, kita mudah terpengaruh dan hilang nilai kemanusiaan serta patriotisme. Melalui pembelajaran sejarah juga, kita dapat menanam nilai negara madani, iaitu masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berperadaban. Peristiwa Perang Musuh Bisik ini mengajar kita bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan hanya terletak pada ketenteraan, tetapi pada perpaduan kejujuran dan keimanan rakyatnya. Oleh itu, sebagai generasi muda pada hari ini, kita harus melihat sejarah bukan sekadar subjek peperiksaan, tetapi sebagai panduan kehidupan dan benteng pertahanan negara. Kita perlu belajar, memahami dan menghayati kisah perjuangan nenek moyang kita agar semangat merdeka terus hidup dalam diri kita. Kesimpulan yang saya boleh bagi tentang apa yang poin yang saya berikan sebentar tadi, mempelajari sejarah menjadikan kita bangsa yang berjati diri, berfikiran matang dan menghargai kemerdekaan. Sejarah bukan sekadar kisah silam, tetapi merupakan nadi kepada pembentukan negara yang madani,
harmoni dan berdaulat. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan kesimpulan akhir berdasarkan perang musuh bisik di Kedah, di mana pada kesimpulan ini saya akan ringkaskan tentang keseluruhan perang musuh bisik di Kedah, di mana perang musuh bisik di Kedah ni merupakan satu peristiwa penting yang wajar kita renungi bersama. Walaupun ia tidak melibatkan senjata besar atau tentera yang ramai, namun perang ini membuktikan bahawa kuasa fitnah dan propaganda mampu mengunggah keamanan serta perpaduan sesebuah masyarakat. Peristiwa ini berlaku apabila penjajah menggunakan strategi halus melalui bisikan dan hasutan untuk menimbulkan rasa curiga antara penduduk tempatan. Mereka ingin melihat rakyat berpecah belah supaya mereka mudah untuk menjajah. Namun, masyarakat Kedah ketika itu tidak mudah goyah. Dengan semangat setia tanah air, mereka bersatu hati melawan tipu daya musuh, mempertahankan maruah bangsa dan negari yang tercinta. Daripada peristiwa ini, kita dapat pelajari bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan hanya pada senjata, tetapi pada kesatuan rakyatnya. Jika rakyat tidak bersatu padu, sesebuah negara itu tidak akan menjadi aman dan mudah dijajah. Selain itu, perang musuh bisik juga menjadi pengajaran besar kepada generasi muda pada hari ini kerana ia penuh dengan maklumat dan media sosial, di mana musuh bisik ini mungkin hadir dalam berita palsu, ujaran kebencian atau pengaruh budaya luar yang boleh mengugat perpaduan dan jati diri bangsa. Maka, kita perlu berfikir secara bijak dan berhati-hati agar tidak menjadi mangsa kepada perang baharu ini. Kesimpulannya, perang musuh bisik mengajar kita erti perpaduan, kesetiaan dan kepekaan terhadap ancaman halus. Ia juga mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita kecapi pada hari ini tidak datang dengan mudah. Dan selain itu, ia juga mengingatkan kita bahawa setiap perjuangan ataupun setiap keamanan yang kita miliki pada hari ini merupakan hasil perjuangan dan kebijaksanaan pahlawan ataupun generasi terdahulu. Kita sebagai anak bangsa, marilah kita terus menanam semangat cinta akan negara, bersatu padu dan mempertahankan keharmonian Malaysia agar tidak lagi digugat oleh musuh bisik yang moden. Maka dengan itu, tamatlah sudah sesi pengupasan kita pada hari ini tentang perang musuh bisik di Kedah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.